Jadi kali ini nak sambung dengan projek untuk memasang cashbar bagi Suzuki Wisdom 250 SX. Jadi cashbar ni adalah kalau kita beli dia banyak jenis lah, tapi yang ni adalah daripada Jam Biker type 6, type C. Jadi lagi tekan buka bungkusan plastik ni dan kita akan pasang. Jom. Baik, jadi sekarang ni kita dah selesai cabut semua bungkusan untuk cashbar. Jadi kita susun lah. Ini adalah bahagian lower cashbar, ni upper cashbar. Ini adalah bolt dan nut yang kita akan gunakan lah. Okay, ni dan ni sama juga. Semuanya bolt yang bahagian belakang ni lebih panjang lah. Nanti kita akan letak di kawasan sini. Okay, di sini. Kemudian bolt yang pendek sikit tu ni yang kedudukan nombor 2, 1, 2. Ni bahagian untuk upper cashbar. Okay, yang ni bolt dan washer untuk kita sambungkan lower cashbar dengan upper cashbar. Kita akan ikat kat sini nanti, masuk daripada bawah ni lah. Okay, yang ni dia punya bahagian tengah. Sebenarnya kalau perasan, yang ni lengkap bolt dengan nut. Yang satu lagi ni ada bolt je, nut dia tercicir, tak tahu macam mana. Ok, yang ni nut ni bahagian atas. Ok, untuk bahagian depan sekali, yang ni, jadi kalau perasan dia satu bolt ni panjang, satu bolt ni pendek sikit. Jadi setiap bolt tu kita akan pastikan terletak washer. Ok, bolt washer masuk ke dalam badan motor, kemudian washer dan nut. Ok, kemudian satu lagi yang besi tambahan ni, ini saya tak pasti kat mana, nanti kita akan tengok lah. Sambil-sambil kita pasang tu kita akan kenal pasti kat mana kedudukan besi ni yang sesuai untuk terletak. Ok, jom. Jadi sebelum kita boleh buka bolt yang bahagian bawah ni untuk kita pasang lower cashbar, kita kena buka cover sprocket ni dulu lah. Ok, cover sprocket ni dia mengganggu. Jadi untuk buka ni kita perlu gunakan muka nut saiz 8mm lah. Ok, nak buka dia kita sengitkan ke depan. Ok, dan kita tarik keluar. Ok, baik. Jadi ini adalah kita punya sprocket depan lah. Sekarang ni kita nak buka yang nut dan bolt kat sini. Ok, untuk kita buka bolt bahagian bawah ni, kita akan gunakan pemuka soket yang saiz 14mm lah. Ok, okay, cumanya sebelum kita buka tu, nut di sebelah bahagian kanan motor, okay, yang ni kita kena lock dulu lah. Jadi kita ambil lagi spana yang 14mm, kita letak je kat sini. Tujuan dia supaya kita nak lock, bila kita buka bolt di sebelah kiri tu, nut ni dia tak bergerak. Kalau letak susah lah kita nak cabut. Ok, jom. Okay, untuk kita buka bolt ni, kita akan buka lawan arah jam lah. Maknanya dari sini kita tekan ke bawah. Ok, mula-mula dia agak ketat lah. Dan katakan kalau kita nak buka daripada sebelah kiri ni ketat, kita buka daripada bahagian badan sebelah kanan lah. Ok, ok, kita cabut. Ok, jadi yang bolt dan nut original ni kita simpan lah. Seterusnya kita akan buka pula bolt yang kedua, yang bahagian bawah ni. Ok, jadi kalau tengok di motor Wisdom ni, ok, dia ruang kosong. Ok, jadi skru yang pertama yang atas ni kita akan tanggal lah. Ok, ni pun sama, kita akan gunakan spana ataupun pembuka soket saiz 14mm lah. Ok, jadi setelah dicuba, untuk mudah bagi kita buka nut, sama ada nut di depan dan nut di bahagian belakang ni, lebih mudah kita buka daripada bahagian sebelah kanan lah. Jadi pergi di bahagian belakang motor dan kita buka dulu nut untuk bolt ni dan nut untuk depan ni. Okay, gunakan jenis muka nut macam ni lah supaya senang. Jadi yang ni kita masuk je sini. Cumanya beza daripada sebelah kanan, untuk buka nut kita perlu tolak dia ke atas lah. Okay, jadi untuk bahagian belakang dah selesai. Bahagian depan kita terpaksa pusingkan kita punya handle ni pergi ke sebelah kanan. Okay, dan kita masukkan
kita punya pembuka nut ni dan kita tolak dekat atas lah. Jadi dia lebih mudah sebab kita akan angkat motor tu, jadi dia senang tercabut. Okey. Senang tercabut. Kalau kata bila kita pulas nut ni dia bergerak sekali, kita tahan guna spanner yang saiz 14mm. Kalau macam ni tengok dia okey, jadi kita cabut terus lah. Seterusnya kita akan tanggalkan bolt ni. Okey. Yang ni kita kena pulas lawan arah jam lah. Okey, dia dah longgar. Okey, kita pulas. Okey, ni adalah bolt bahagian depan. Sebelum kita pasang lower crash bar, kita bandingkan dululah bolt yang asal dengan yang diberi oleh kedai. Okey, ni bolt bahagian belakang. Kalau tengok bolt yang baru ni lebih panjang lah. Ni pun bahagian depan, ni yang baru. Jadi ada kemungkinan bolt yang diberi oleh kedai ni kita terpaksa potong sikit sebab dia panjang sangat. Okay, apa-apa kita akan cuba pasang lagi. Kita tengok sebab ada perlu tak kita potong atau tak. Ok, jom. Untuk pasang lower crash bar, kita akan pasang dulu daripada sebelah kanan lah. Jadi kita ambil lower crash bar yang sebelah kanan dan kita masukkan bolt. Sebab kita akan ukur sebab ada perlu tak kita potong bolt tadi sebabkan dia panjang lah. Ini kita tengok bolt yang diberi oleh kedai itu terlalu panjang lah. Kita tengok bahagian depan. Okay, ini bahagian belakang. Okay, jadi nak tak nak memang kita terpaksa potong lah. Okey, jadi kejap lagi kita akan ukur dan kita tengok berapa pendek yang kita akan potong nanti. Okey. Jadi setelah kita ukur tadi, untuk bolt bahagian belakang kita akan gunakan untuk kepanjangan 16.5 cm je lah. Jadi sebabkan bolt terlebih, jadi lebih kurang 35mm kita akan potong. Jadi untuk bahagian bolt belakang. Untuk bolt depan pula kita akan gunakan untuk kepanjangan 10 cm saja. Jadi ada yang lebih 4.5 cm ni, 45mm ni kita akan potong lah. Jadi ni bolt yang kita telah siap potong lah. Jadi kita akan cuba pasang. Okey, jom. Jadi untuk pasang lower crash bar ni kita akan mula daripada sebelah kiri ya. Jadi kita masukkan bolt ni, masukkan bahagian, kita masukkan kepala dia dulu dan kita tolak. Kemudian untuk bahagian depan, okey, ini bahagian lubang bolt tadi. Kita ambil bolt, pastikan kita dah masukkan washer. Okey, kemudian kita tekan lah. Okey, siap. Jadi kita pasang pula di bahagian sebelah kanan. Seterusnya kita ambil lower crash bar sebelah kiri pula. Okey, kita ambil nut dan pastikan kita letak washer dulu lah. Washer depan, kemudian kita ambil nut. Okey, kemudian kita masukkan pula di bahagian bolt belakang. Okey, kita masukkan washer dulu, kemudian kita masukkan nut. Seterusnya kita akan ketatkan nut dan bolt ni. Cumanya untuk yang saiz nut ni adalah saiz 17mm lah. Okay, dia berbeza dengan standard, kan standard 14, yang ni adalah saiz 17mm. Okay, untuk ketatkan bolt dan nut ni di bahagian sebelah kiri motor, kita perlu lock bolt tu dengan spanner saiz 17 juga, supaya bila kita kunci nut, bolt tu tak bergerak. Okay, nak. Okay. Okay, jadi siap. Jadi sebelah belakang pun sama juga. Untuk kita ketatkan tu, kita lock dulu bolt daripada sebelah kiri dan kita ketatkan, pusing dia ikut arah jam. Okay, kalau kita nak longgar, kita lawan arah jam. Okay, ikut arah jam lah. Kalau longgar, kita lawan arah jam. Kalau ketat, ikut arah jam. Baik, seterusnya untuk pemasangan upper crash bar, kita kena buka dulu bolt yang ni. Ni adalah bentuk Allen key lah. Ini saiz 6mm lah. Tapi sebelum tu kita perlu sengatkan handle kita ke sebelah kiri ya. Okey. Okey, untuk buka tu pusing dia lawan arah jam lah. Okay, nampak tu? Dia lawan arah jam untuk buka. Untuk ketatkan kita ikut arah jam lah. Bila dah longgar, kita boleh pusing dia pakai tangan lah.
Okey, jadi ini adalah bolt yang asal, jadi kita akan gantikan. Apa cash bar kita akan pasang juga bermula pada sebelah kiri motor, kemudian kita sambung kanan motor. Setelah kita pasang kedua-dua upper cash bar sebelah kanan dan kiri, kita masukkan dulu washer dia dan tapi kalau kita tak nak masukkan washer pun tak apa, sebabnya nut dia jenis macam ni jadi kita tak perlu guna washer kita terus masuk je ke boot. Kita akan ketatkan sambungan cash bar di antara lower dan upper iaitu di bahagian ni. Kita akan gunakan bolt bolt dia adalah jenis macam ni. Okay. Jadi didatangkan dengan dua saiz, satu saiz yang ni, satu lagi saiz yang macam ni okay, jadi kalau tengok ni dia panjang sikit, jadi kita ambil yang panjang sikit tu okay. Masukkan bawah ni. Untuk pusing bolt ni kita akan gunakan Allen key saiz 6mm okay. Kemudian kita akan ikat juga di bahagian sebelah key motor pula. Okay, siap. Setelah kita buat penyambungan upper dan lower cash bar, kita akan sambung bolt dan nut untuk kedua-dua lubang ni kini pada bahagian depan motor. Okay, jadi kita akan ambil bolt yang satu lagi, kita masuk daripada sebelah kanan dan tiup besi tip hitam ni kita akan letak di tengah-tengah ni. Okay. Setelah dicuba tadi, sebelum kita masukkan bolt di bahagian depan ni, kita perlu ketatkan dulu bolt di bahagian belakang ni. Nak ketatkan ni kita guna Allen key saiz 6mm. Okay. Jadi sekarang kita akan ambil nut dan kita masukkan ke depan ni. Untuk ketatkan nut ni, kita akan gunakan saiz soket 13mm Sebelum tu kita sengitkan dulu handle ke sebelah kiri motor. Siap. Seterusnya kita akan masukkan tiup besi ni untuk lubang yang kedua ni di tengah-tengah. Kita masukkan tiup besi di tengah-tengah ni. Okay, teknik ni kita tak boleh ketatkan sangat dulu bolt yang ni dan nut yang sebelah sana. Okay. Bila dah masuk, barulah dia mudah untuk kita adjust dia punya besi ni, tiup tu. Jadi dah selari, kita masukkan bolt. Okay. Kemudian baru kita akan ketatkan yang depan ni dulu, baru ketat yang belakang. Ini siap pemasangan upper dan lower cash bar. Kita akan pasang semula cover sprocket motor ni Jadi nak pasang, kita masuk condong macam ni. Okay, dan kita tekan dia. Seterusnya ada satu lagi sambungan besi yang kita belum pasang, iaitu di bahagian ni. Dan tu besi yang bentuk macam ni okay, macam U ni. Okay, jadi nak letak dia macam mana? Kita akan letak dia di bahagian belakang okay, belakang besi ni. Dan kita akan kunci dia menggunakan bolt yang pendek. Okay. Itu mana disebabkan bolt ni satu lagi dia punya nut tu hilang, jadi kita terpaksa pergi ke kedai hardware dan kita cari yang jenis macam ni ketinggian lebih kurang sama tapi bentuk dia berbeza sikit. Jadi tak ada masalah, asalkan dia boleh berfungsi seperti yang sepatutnya. Okay, jom kita pasang. Ini kita akan ketatkan okay, untuk ketatkan yang bolt ni adalah saiz 13mm okay, jadi kalau perasan tadi saya tukar semula yang bahagian kepala bolt tu, saya masuk daripada belah atas
keluarnya adalah bahagian nut dia. Okay, sebab kenapa nut ni saya letak di depan, sebab kan kalau ada kotoran tanah ke apa, dia tak adalah termasuk ke dalam ruang kosong bolt tadi. Kalau perasan depan bolt tu ada ruang kosong je ni, jadi saya tak nak tanah atau apa-apa kotoran tersangkut dekat dalam ni, jadi saya tukar. Okey, jadi tak ada masalah lah belah-belah mana pun, asalkan kita ketat. Okey, sambil kita pulas ni, kita akan tahan guna Allen key saiz 6mm. Okey, jadi kita ketat pula sebelah. Jadi siap pemasangan crush bar untuk Suzuki Wisdom 250 SX. Okay, ni lower crush bar, ni upper crush bar. Okay, satu lagi kalau perasan ada ruang kosong ni. Okay, ni kosong ni sebenarnya untuk kita pasang yang ni lah, slider. Dan slider ni diberi sekali dengan pembelian crush bar ni lah. Saya tak pasang lah slider ni. Kalau nak pasang untuk Allen key ni, saiz dia adalah kita akan gunakan saiz 8mm. Slider ni dipasang di mana? Dipasang di sebelah kanan motor dan di sebelah kiri ya. Kita pasang di sini ya. Jadi terima kasih menonton. Sekiranya ada apa-apa pertanyaan, boleh komen. Jangan lupa like dan follow ataupun subscribe. Terima kasih.